Oxford ni dibina ketika peperangan salib. Kemudian dibina satu lagi universiti, Universiti Cambridge. Dua universiti ni ketika peperangan salib dibina. Dia balik 1187, maknanya 1199 macam tu, dia balik 187, lepas tu dia balik. Dia bina Cambridge. Apa tujuan dia? Dia bina universiti untuk Cambridge ni, ataupun dan juga Oxford ni, tujuan pertama dia bina untuk mengkaji bangsa-bangsa Muslim. Grup ni dipanggil Orientalis. Orientalis ni orang-orang grup yang mengkaji bangsa-bangsa Muslim. Itu grup Orientalis. Universiti Islam mengajar ilmu. Universiti Islam contoh tahun 900 Masihi, universiti pertama orang Islam, Universiti Al-Azhar. Ajar ilmu. Oxford dengan Cambridge pertama golongan Orientalis. Tujuannya apa? Kaji bangsa-bangsa Muslim, macam mana nak lemahkan daripada Islam.